Wow, korang tengok ni, Monster pun tak ketinggalan untuk hasilkan earbud jenis ear clip, iaitu Open Ear 200 daripada Monster. Alright guys, so ini adalah Monster ear clip pertama yang aku review. Okay, jom kita buka dan tengok dekat bahagian dalam dia. Okay, korang boleh tengok, ini dia punya earbud dia dan inilah dia punya casing. Okay, casing dia bentuk dia bujur macam telur guys, dan korang boleh tengok dekat bahagian dalam dia. Okay, jom kita masukkan earbud dia. Korang boleh nampak dia lebih panjang dekat bahagian sini, yang mana dia akan masuk ke hadapan telinga kita. Dan dekat sini macam biasa dia ada touch sensor. Okay, jom kita masukkan dulu. Korang boleh tengok dia lembut. Jadi apabila dia lembut macam ni, dia takkan sakitkan telinga kita apabila kita pakai. Alright, settle. Jom kita tengok apa lagi dia bagi. Satu USB cable, satu getah sepasang getah untuk nak tukar, dan satu user manual. Alright, so jom kita test guys. Aku memang respect betul lah orang yang design earbud ni. Sebab apa? Dia panjang macam ni. Jadi apabila kita masukkan dia, dia akan masuk sampai ke depan lubang telinga kita. Yang mana apabila kita play music nanti, kita akan dengar bunyi dia memang padu. Alright guys, so bila kita dah play lagu, quality bass dia memang padu, mid dan juga treble dia memang cantik. Bunyi dia memang kuat gila guys. Memang padu untuk model ni. So rasanya kalau korang nak pergi jogging, korang masih lagi boleh dengar persekitaran. Dan pada masa yang sama, kalau korang buka kuat lagu, korang memang takkan dengar lah bunyi-bunyi persekitaran sebab dia memang dekat dengan lubang telinga kita. Cuma untuk model Monster kali ni, dia tak ada gaming mode. Okay, so kalau kita tekan dekat sini untuk tukar gaming mode, dia tak ada. Memang khas untuk buat dengar lagu. Kalau korang nak pergi santai-santai memang cantik. Korang nak pergi berjogging pun memang cantik. Takkan ada masalah langsung. Dia memang takkan jatuh guys. Dan yang bestnya lagi apabila kita buat mic test, mic dia memang kuat, jelas, tak ada noise. Korang boleh tengok dekat sini mic profile dia. Bukan saja kita boleh buat dengar lagu, pergi jogging, kita juga boleh buat call dengan cantik. Korang dengar sendiri hasil dia. Sekarang kita sedang test mic daripada Monster Open Ear 200 dan dia sekarang berada di telinga. Korang boleh dengar kuat, jelas dan tak ada noise dia punya mic walaupun dia ada kat telinga macam ni. So memang nice gila lah. Dan aku suka sangat dengan design dia yang ada muncung yang lebih panjang berbanding dengan ear clip yang lain, yang mana kalau ear clip yang lain dia normally dia susah sikit nak ada dekat depan telinga kita. Sama ada kita kena tolak dia untuk armrest punya model, ataupun dia memang susah nak tolak lagi lah sebab dia memang dah pendek dan melekat dekat kita punya cuping telinga. Tapi untuk model ni memang senang gila kita nak tolak masuk ke dalam, dan kalau nak bersembang pun tak perlu risau sebab dia memang tak menutup telinga pun. So guys, untuk model Monster Open Ear 200 ni rasanya memang cukup padu untuk nak guna buat dengar lagu dan nak buat call. So guys, check out dekat beg kuning di bawah.